tidak ada puasa khusus untuk bulan Rejab. Serupa macam bulan lain. Nak puasa-puasa, tak mau puasa sudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau nak dibuat kesimpulan besar, yang pertama, Rejab adalah bulan istimewa. Pasal ayat 36 surah At-Taubah yang kita baca mula tadi menceritakan ada 4 bulan haram. Di antara 4 itu ialah bulan Rejab. Maka bulan Rejab bulan istimewa kerana dia salah satu daripada 4 bulan haram. Kesimpulan yang kedua, kalau diperbanyakkan ibadah dalam bulan Rejab adalah kerana preparation untuk Ramadan. Bila habis Rejab, Syaban, bila habis Syaban sudah Ramadan. Bila Ramadan sudah dekat, kita kena warm up dah. Kalaulah kita nak banyakkan ibadah dalam bulan Rejab adalah kerana bulan Rejab boleh dijadikan bulan preparation. Kita nak prepare diri kita untuk nak masuk Syaban dan Ramadan yang memang hadis terang suruh banyak ibadah dalam Syaban dan Ramadan. So, Rejab adalah bulan kita nak warm up. Kita nak prepare untuk menghadapi suasana ibadah yang lebih daripada biasa. Yang kedua, kerana nak mewujudkan momentum beribadah dalam bulan Ramadan. Momentum. Ramadan tu kemuncak kita nak buat ibadat kepada Allah. Maka kita start daripada bulan Rejab, warm up. Dia mai Syaban, tambah lagi. Dia mai bulan Ramadan, kita dapat momentum tu. Kita dapat ibadah secukupnya di dalam bulan Ramadan. Dijadikan bulan untuk memulakan momentum ibadah kita di dalam bulan Ramadan. So, apa dia? Kesimpulan dia, eloklah bulan Rejab ini kita start dengan puasa sunat yang sabit daripada Nas. Isnin Khamis kita start. 3 hari tengah bulan kita start. Sebelum tibanya Ramadan, Rejab ni kita start dah. Rajin-rajinkan, ringan-ringankan badan untuk bangkit tahajud malam hari. Pasal apa? Pasal nak ambil momentum Ramadan tu. Rejab kita boleh start dah. Kita komit, kita wajibkan diri kita, tak ada seminggu 2 malam bangkit. Pasal apa? Pasal insya-Allah Ramadan esok tiap-tiap malam kita nak bangkit buat qiyamul lail. Maka Rejab ni kita start seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk salat sunat. Rejab boleh dah kalau kita nak start baca Quran. Kalau sebelum ni kita duduk terlepas, habis 24 jam tak baca Quran apa, habis 24 jam tak baca Quran apa, eloklah esok 1 Rejab kita start dah Quran ni. Pasal apa? Pasal Ramadan esok kita nak baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dan dalam bulan Rejab ni boleh dah kalau kita nak start ringan-ringankan tangan bagi sedekah.